Assalamualaikum adik-adik. Kita akan belajar perkataan ini hari ini. Adik tengok. Ada gambar dan perkataan. Ini kita akan belajar perkataan KVK. Ada gambar dan juga perkataan. Adik boleh rujuk benda ini untuk membuat latihan nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama lagi Cikgu Zamri, kita akan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar perkataan KVK. Okey, tengok tangan cikgu ni. Apa cikgu pegang ni? Ada berwarna merah dan hitam. Dan adik boleh bermain di rumah masa cuti sekolah ni. Ini dia. Ini kita panggil apa adik? Ini namanya dam. Dam. Ini dam. D-A-M. Jadi ada 3 huruf. Huruf konsonan, vokal dan juga huruf konsonan. Okey, apa huruf konsonan? Okey adik-adik, huruf konsonan adalah huruf selain daripada huruf A, I, U, O dan juga E. Itu adalah huruf konsonan. Semua huruf adalah huruf konsonan kecuali huruf yang cikgu sebut tadi adalah huruf vokal. Huruf vokal pula. Okey, huruf vokal adalah 5 huruf yang cikgu sebut tadi. A, I, U, O, E. Okey. Perkataan KVK terdiri daripada 3 huruf, iaitu huruf konsonan, vokal dan juga konsonan. Okey, hari ini cikgu nak ajar gambar-gambar ataupun benda-benda maujud yang ada di depan cikgu. Cikgu lihat semua di sini. Okey. Okey, benda yang pertama cikgu nak tunjuk. Okey, apa ini? Boleh? Tentu boleh tahu, boleh pergi jauh, pergi berjalan-jalan. Okey, ini adalah bas. Pandai, ini adalah bas. Ikut cikgu Salma. Bas. Bas. Okey, bagus. Okey, yang kedua. Okey, gambar yang kedua cikgu tunjuk. Tadi bas panjang, tapi yang ni lebih pendek. Okey, ini adalah van. Ikut cikgu. Van. Van. Okey, bagus. Ini van lebih kecil daripada bas. Yang ketiga, masa berputar-putar. Kita tengok dari pukul 1 hingga pukul 12. Ini dinamakan adik-adik jam. Ya, pandai. Ini adalah jam. Dan cikgu pakai ni pun jam. Jam tangan. Ini jam loceng. Okey, seterusnya misalnya adik-adik boleh isi air dan kita gunakan di dapur. Ini besar kan? Bukan cawan. Ini adalah jam. Okey, ini adalah jam. Ikut cikgu. Jam. Jam. Bagus. Okey. Jadi kita belajar 2 buah kenderaan. Bas, van dan yang ni adik tengok. Cikgu tunjuk zoom lagi dekat sikit. Tengok kenderaan ni. Nampak adik-adik? Kenderaan ni macam kereta tapi lebih tinggi. Nampak? Ini adalah jeep. Jeep. Ini adalah jeep. Bagus. Betul, jeep. Bagus. Ini adalah jeep. Ada lagi. Cikgu nak tunjuk. Yang ni gambar kecil. Cikgu akan pergi dekat dengan kamera ya. Ini adalah pen. Ya, ini adalah pen. Adik-adik tahu pen digunakan untuk menulis. Ini pen marker. Ini pen hitam. Okey. Adik-adik selalu guna kat sekolah untuk melekatkan gambar. Ini adalah gam. Ini adalah gam. Okey, ini apa adik? Adik pening kepala ke? Bapa adik pening kepala selalu makan ni. Ubat. Ya, ubat. Ubat juga kita sebut sebagai pil. Ikut cikgu. Pil. Okey. Seterusnya
Ibu tunjuk lagi. Benda ni kecil, ibu akan pekat. Ha, nampak? Ni, ibu selalu pakai kat kepala. Okey, ini adalah pin. Nampak ada kesang di sini. Ha, kita kesang selalu panggil. Ini adalah pin. Ha, pin. Okey, ada lagi? Tunjuk lagi. 2 lagi. Ha, 3 lagi. 1, 2, 3. Okey, ini apa adik-adik? Adik-adik bawa pergi sekolah, pakai galas di belakang. Ini adalah bag. Okey, bag. Kita cukup bag. Bag. Pandai. Ini apa? Tung apa ni? Dalam ni ada apa di dalam tung ni? Dalam tung ni ada gas. Kita cukup gas. Gas. Gas dalam tung dibentuk cair. Jadi kita tak nampak. Jadi kita boleh tunjukkan sebagai tung saja. Tapi gas ada di dalam. Dan hati-hati adik-adik, gas ni mudah terbakar. Cikgu tunjukkan lagi. Yang ni pula. Cikgu pakai pergi mesyuarat. Cikgu pakai pergi jalan je kan. Jalan tak boleh kan. Kita pakai pergi mesyuarat. Blazer. Betul adik, blazer. Tapi bahasa Melayu ni kita tak panggil blazer. Kita panggil coat. Kita panggil apa? Coat. Ya, coat. Pakai kemas pak coat. Cikgu boleh pakai coat ni untuk aktiviti yang rasmi. Okey. Kita nak belajar perkataan pula adik-adik. Kita dah mengenal benda-benda maujud tadi. Sekarang ni kita nak pergi belajar untuk mengeja pula. Terlihat perkataan yang pertama. Ikut cikgu. G. Okey, sebelum tu adik nak menguasai KVK, adik kena kuasai konstruk KV dulu. Jadi adik kena pandai dulu konstruk KV. Baru adik mudah nak sebut KVK. Okey, contohnya sini adik kena tahu. GA. Ga kan? Bila ga, adik tambah satu lagi kena tahu yang belakang. Jadi bunyi. Jadi GA ga. Bila bunyi jadi gas. Jadi GAS gas. Ini BA ba. BAS bas. Yang ni adik tahu. JA ja. Ja. Bila ada M di belakang, adik kena tutup mulut macam ni. Adik sebut ja dan tutup mulut. Jam. Jadi JAM jam. Itu cikgu. JAM jam. JAM jam. Okey, seterusnya GA ga. GAM gam. GAM gam. Bunyi gam. Bila ada row N belakang adik tengok. Ada row N di sebelah tu, adik lipat lidah kat atas. Buat N. Gulung lidah. N. Adik sebut va dulu. VA va. Va. VAN van. Dia senang sebut. Va akan jadi van. Okey, yang ni adik punya gulung lidah juga. JA ja. JAG jak. Jak. Gulung lidah tapi mulut terbuka sikit. Jak. Jak. Yang ni PI P. P. Dan N belakang adik gulung lidah. Jadi P. Pin. P jadi pin. Yang ni adik gulung lidah tapi naik ke atas. PI P. PI P. PIL pil. Gulung lidah tapi mulut buka naik ke atas kita. Pil. PIL pil. Okey, yang ni tutup mulut. P kena tutup mulut kan? JIG. JIP jeep. Walaupun P bukan mulut, tapi bila KVK P tutup mulut. JIG G. JIP jeep. Jeep. Yang ni bila ada huruf T di belakang,
Adik kena gigit lidah. Gitu. K-O, ku. K-O, ku. K-O-T, kot. Kot. Adik kena gigit lidah belakang. Boleh. Eja K-O-T, kot. Ini N, gulung lidah. P-E, pair. P-E, pair. P-E-N, pen. Pen. Okey, yang ni G. B-E, bag. B-E, bag. B-E-G, bag. Bag. Sekali lagi adik, kita eja dan cikgu sebut dan adik ikut cikgu kita eja. Sekali lagi. G-A-S, gas. G-A-S, gas. Okey. B-A-S, bus. B-A-S, bus. J-A-M, jam. J-A-M, jam. G-A-M, gum. G-A-M, gum. V-A-N, van. V-A-N, van. J-A-G, jack. J-A-G, jack. P-I-N, pin. P-I-N, pin. P-I-L, pill. P-I-L, pill. J-I-P, jeep. J-I-P, jeep. K-O-T, code. K-O-T, code. P-E-N, pen. P-E-N, pen. Dan terakhir sekali B-E-G, bag. Okey. Last sekali, cikgu nak mematangkan benda dan juga B-E-G, bag. B-E-G, bag. Cikgu akan letak di bag. Okey, yang kedua P-E-N, P-E-N, pen. Jadi cikgu akan letak di pen. Ni pen. Letak depan dia, pen. Dia guna pen. Jadi tengoklah pen. Yang tiga V-A-N, V-A-N, van. Van. Okey. Seterusnya cikgu cari sudut ni. J-A-M, jam. P-I-L, pil. Pil jadi ubat. Okey, seterusnya P-I-N, pin. Pin. Pin ni apa? Untuk ini yang dibuat besi yang kita buat kat kepala ni. Pin. Okey. Seterusnya K-O-T, kod. Ini kod, baju kod. J-A-G, jak. Ini jak. Okey, seterusnya G-A-M, gam. Okey, ini gam. Okey, seterusnya ada lagi banyak gambar ni. B-A-S, bas. G-A-S, gas. Cuma tak mana ni? Gas. Dan satu lagi J-I-P, jeep. Okey, ini dia semua adalah perkataan KVK yang kita belajar hari ini. Okey, semoga adik-adik boleh ulang kaji di rumah. Okey, jangan lupa di bawah description di bawah ini cikgu sertakan latihan yang adik boleh buat dan latihan di rumah. Okey, sekian, terima kasih. Kita belajar lagi di rumah sama Cikgu Zamri perkataan KVK. Sekian, terima kasih.